Ini kalian semua ini harus ada sama kami tokek. Tokek. Tuk paeng. Paeng. You minta paeng. Minta paeng. Padahal ngata bawahnya. Jadi mana kamu cari? Terserah. Pokoknya harus ada. Kalau nggak ada. Assalamualaikum. Oh, kata dengar. Putar Assalamualaikum. Oh, dengar. Pijak cipnya naik itu aja mereka. Lagi ni. Hei, budak. Oh. Budak. Pun dengar je mana kabeh itu mak eh. Tanya masalah sejarah tak tuk berkah. Tak kah kiban? Oh, tak tuk peninggalan bersejarahnya. Tangka ya laki ya menuntut doa berkasih. Nyonya berkasih mampu menyona pada selesai berlaku. Menyona pada di pulum tu abso ada pulang berlaku. Ya betul nyambung. Jadi kalau ada anak pun tak laki ni. Mati poh 12 lewat put belah ya. Ya. Mana tengok? Oh kerja ana. Jadi nyo kemudian tanya masalah lu dah nonton video kan. Kalau nak bukan tak tuknya kata tak nak 20 ton. Kiban sejarah. Tak tuk peninggalan bersejarah, tak tuk tertua di dunia. Sudah mah komplit. Ya. Yang tak tuk yang ulun pergunakan wate jaga malam wate komplit dile. Jadi don nak cerita jan rondo wate komplit gile. Oh walah munyonan pegah. Tajak ulaut, tentajak kemawi. Ni tajak undi langli. Tentem dia dah mah. Mote tak ingat nak alin jumpa. Wuh lah. Mote tak fikir kat tijoh. Bobah imata. Kita sambut dengan pengantin uon. Jadi lagi nyo. Karena pakan di demo dia kan. Tak ingat. Hai pakiban kesedihan dan jawab. Kesedihan wate komplit ya. Komplit le. Hingga hana tengok orang malam kan. Jadi menyo wate lang komplit le. Menyo nak cik dikene cara kamu ni. Lagi tak kemi orang sakit. Kemi orang sakit. Kemi orang sakit. Jadi kemi tajak orang sakit. Han tajak belajar hana. Menan cik komplit. Kamu tajak dah betul yang tajak takut kau aja. Takut dituduhnya. Padahal tanya minta belanja. Han tajak mampu dapat je. Jadi jaga makan pas lagi takut orang sakit. Kemudian kapoh 6 bunuh budak bunuh jak ke dia pos. Lapor membaris. Yang telaknya, munyo telak ni pos up tu. Pos up. Mentari you jak no pos 6 pas. Pos 6 hawina. Bakana pos. Pos. Ajak tanya setengah 6 ke. Ngaji pos. Kau tengok 6 tu lewat pos 6. Lewat bacut. Kalau kalam baris katok pun kita jak mas gulai. Katok katanya kalam baris katok sudah. Dia kena pos sama. Jadi tok ke dia pos. Buat pos kondo. Tinggal ledo kena. Ledo tu nak kapal murid. Ya boleh semayang le kadang. Jangan le semayangnya hana jam le ya. Ulang aja bapak ya. Ulang dong kantong matinya. Tinyo mah. Kadang jet semayang je deh. Itu murid boleh. Pejubu macam-macam kan. Menyayang semayang. Hanya semayang ya adum kau semayang. Jangan lagi. Kali semayang. Begitulah. Lanjut. Kemudian wate kapoh 8, pos 6, pos 7. Pos 8. Pos 8 kamu mulai keliling. Keliling. Keliling punya dalam keadaan aman, dalam keadaan perkataan itu dari pos 7 aja. Budak keliling kampung. Jadi buka. Punya pengalaman Don selama dalam rondo. Pengalaman yang pahit, sedih atau degil? Jadi pengalaman pahit. Tadi kamu mula keliling. Orang keliling mula. Lapor le. Pak kami dari rondo 1, pos 1. InsyaAllah berarti aman-aman saja. Aman saja. Jadi kebetulan mula nulung tidur hana je di melapor. Jadi ai kau hendak kau dapat lagi. Memang orang hana sekolah. Itulah makanya banali Allah maafkan lahu. Jadi kakak dilapor wajah. Hana je. Orang hana je no.
Mau hidup tak lu? Ah. Ni salah Pak Tengku ni. Ah. Pak Tengku kan kenapa enggak Pak ajar? Kepala regu. Pelaru tanggungjawab Pak Tengku ni. Hai Pak, sudah tiap malam saya ajar. Mak wala apa lanjut. Hanya dia ada menggeleram masing-masing. Oh, menggeleram. Masing-masing pun pelaru le. Ah. Ulun no, dia betul. Ah. Kemudian terpulang je kan betul je tergaji mana tu. Ban nyojak le tu ban lem lapor. Lem lapor. Bah, Lagi nyan katanya. hanya mewakili itu betul. Ana je. Oh, mak di pujar ni. Ha, balai tu lapor katanya. Ha. Adi kagak posap. Ha. Kagak. Dari ngon lo tu lah. Kah nyang ke baik. Namunya mentah na je. Oh kan numpu. Ha. Kagak apa dah pegah. Ha. Karena perintah no laksanakan lah. Ulah hantar ke posap. Ana je tu. Ha. Pelugo? 20 go. Kalau dia kan sakitnya. Ha. Duduk jangan pulang dulu, duduk dulu. Tadi kakaknya ton baton macam mana, jauh kau kamu. Ha. Pegah dulu. Pandu ku minta maaf dulu ya. Karena tadi itu perintah, Pak. Ha. Apa perintah-perintah? Ha. Ini udah sakit ini. Tak ada maaf bagimu. Tak ada maaf lagi. Jadi ke. Maaf tapi muin. Main ini. Nah, tu aku sakit ya. Ha. Ini kakak abang cara yang mana budak kamu jak je. Apa boleh pergi beri yang dah. Tak tu peh dah no. Hingga tu bagi leran tamang nam. Waktu pala ini, bat tu baju penjaga. Oh, nak tempat tatuk. Tempat tatuk dia nak tatuk apa. Memang tatuk lah nampak ni. Oh, nampak dia tatuk don. Nah, cik dia apa? Nah, pergi. Kemudian malam berikut je ulun cik anggotanya cik. Anggota lain tu mah tanya. Jadi kakak jih kita sebagai jak tu maji. Olehnya untuk bahasa bawah tempatnya nawin dah mesti yang orang Mekat. Oh, Mekat. Mekat ni bang lontong lah. Tapi orang ini. Jadi kakak muda. Udah nak kerja ada yang. Tinggal gede. Aku bantuk kan. IPO kan? Nah, IPO kan dia iya lepui lah kan. Oh, ni nawak ni betul. Kan ni jabai. Pengon banyak mana, pengon jak gini. Jadi kok gede buat puas karena suka begini banyak. Ni kamu ini tersalah ni. Ini rumah orang perempuan. Tengah jam 9. Mak, winonya apa dah? Punya. Janda. Janda. Oh, nya kepegang lah. Janda. Oh, kakak mana? Mana nak laku je kau nak dikepul. Kepul je ada laku. Untuk mari kena janda. Jualan kan. Muka-muka. Olehnya jauh dekah. Ni kim awalnya ni. Siapa kepala rugu ni? Ni Pak Tengku ni. Suruh sini. Ni kalau enggak pas-pas nanti berdiri sampai pagi. Kerana kamu melanggar ya kamu melanggar kan tu ya duk amun janda. Salah ni. Kalian sudah lakukan perbuatan mesum. Dituduh yang kau tu. Aku kan susahnya. Alah, saya pakai dia kamu nyok aku katanya. Hai, you dong anak-anak. Bunga wo. Buat bunga wo. Nanti jak lain. Mas pacut tadong. Budak jak aku tu. Jak Tengku. Jak unu. Assalamualaikum. Udah ban ko aku pada TPA kan. Ang perubahan. Kira-kira aku. Mentong gelom teliu ulang. Gelom teliu pulang. Kira-kira aku. Punya budak. Pekan. Pekan ni gue. Gue ada yang lain. Apa? Kau bengai Pak Nyono. Kamu pergi kena mak omong. Kena gloi bak omong sebulan. Oh, nyom jangan pempu tanya tu. Bunga wa ni bihan bijak. Tajak dia le. Budak lunjak. So kenan. Ada apa Pak? Ini anggota Bapak ni. Dia datang ke rumah janda jam 9. Dia ada 3 orang dia. Aku terfikir orang. Oh, gitu. Ini Pak, ini minta maaf. Berapa orang yang tadi? Oh, 3 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan, 2 laki-laki. Bukan? Artinya tidak ini 2 agam. Tapi punya 2 aja Pak. Kalau 2 dia? Kalau 2 dia, 1 perempuan, 1 laki-laki, 1 lagi setan. Itu baru terjadi ini. Tapi kalau dah ada 1 laki-laki, 1 perempuan, 2 laki-laki,
Enggak ada keempat setan. Iya, iya, iya. Mungkin leh dah mau kadang kan. Udahlah, terserah Pak Tengku lah. Pokoknya itu anak-anak harus ajari. Oh, itu enggak apa-apa, itu murid saya, Pak. Itu urusan saya. Urusan saya. Jika penting saya hukum, saya pukul. Iya, iya, iya. Udahlah, pergi. Mangat kaki kamu. Iya, iya. Hanya jadi dong tok bungo. Kemudian bak malam yang berikutnya. Jadi nak kena nak TPA. Dalam TPA-nya nawaknya awak TNI kena. Apa? Jadi lewat kamu. Sini dulu. Bangun dulu nak. Itu gudang kena. Gudang tu. Ada apa Pak? Tolong ambil sepatu sama balsam. Balsam. Oh ya, kira kau dulu. Kerja aja kamu. Handal tanjung ni aja. Tok ke dia apa? Ya aja. Ulah kuduk kenau. Kudang luar. Kudang luar. Kudang luar. Lekeh ju Pak sepatu Pak. Oh, tak apa minta sana tadi. Oh ya. Buah asam. Buah asam. Mana buah asam ni malam-malam ni enggak ada. Cari sana batang tu. Kakak ulang nama alun. Mana hijau? Ibu yang hijau minta babak. Apa dalam tu pegang tu? Pasal mubak. Mu pasal mubak tu mah. Apa tu pegang? Buah asam. Nyan engkau. Nyan ke. Dia menyetau dah tu kotak. Nyan ulang tu kotak don kak kemam kau. Nyan ke pegang haji. Nyan ke kah. Tali ngobek lekor binti. Jadi bak habis-habis terpaksa. Bak habis terpaksa. Kak kerja nu kakak lagi lagi kan. Semakut nah. Semakut. Hai tim lang li. Hai tim lali. Hai tim laki li. Laki li. Budak lu kerja tadi. Assalamualaikum Pak. Apa lagi Pak Tengku? Enggak, tadi diminta sana bukan buah asam Pak. Apa juga? Balsam. Oh. Kemudian nak cerita motif pengalaman. Bak si malam ni kin mak kamu. Pedang kau gula cik. Ini kalian semua ini harus ada sama kami tokek. Tokek. Tuk paeng. Paeng. You minta paeng. Minta paeng. Pada ya le ngata bawah dia. Oh ya. Jadi mana kamu cari? Terserah. Pokoknya harus ada. Kalau enggak ada, berarti kalian enggak boleh pulang. Maksud menyogalam temui Pak Haji wow. Kepa baju paeng. Ibu Haji paju tu buat gatai lah. Tak apa Pak Musa makan tu. Buat gatai. Oh ya, mahal baju. Iya, doyo jak aku. Ni kamu duduk ni. Kau ni hanam temui Haji wow. Haji wow kamu. Ai bawandam kena pokok bicara je. Lalu tinggal ke ngon nak kulit tu bak omah di bulan bukan. Tajak. Nasum kokok. Tajak kena. Nak kerja ju. Hingga tamong kamu lagi ni lagi nyo. Nampak kah kaya. Luka muka kaya tik dia. Minta. Kan kehendak Allah benar. Mungkin lagi terpegah je. Doa yang paling dikabul oleh Allah adalah orang yang terzalim. Ya, doa orang terzalim. Mana kau terzalim kamu? Ya. Mana kau kena macam? Mentembe ke? Lu. Ini kamu buat. Mentembe Pak nampak di mentembe? Dalam lukut binti. Dalam lukut binti tu. Nyan ne tu pu pakai bang sejarah Pak makan lukut binti. Nampak. Dengar cerita je. Nyan Pak nyan tu dilewati Sultan Iskandar Muda, jika perintahkan untuk yang akan londanggo tok kunong tomon. Nyan tok kudih tu tak kau aja. Tok kudih udeli Serdang bergadai. Yuk keliling akan londanggo. Maksudnya untuk nanggo Aceh dia. Betul ni Aceh? Tok sudah bergadai gitu. Kak mana? Di Pak je mana? Kau eja. Ai Gio kan. Yo pun cakai ni. Ya lok dalam binti. Ya, lalu kita bintih. Didu. Kau bulan-bulan. Gulam tok dalam diwo. Gulam tok dalam nak umbah berita menang perintah tu. Ke itu pun dia cicak. Dicak-cak dia cicak. Dak kayu dekah. Allah dok cicak. Dia pula kau tupu kau pergi salah kamu tom nyo. Kau tupu. Nyo tak terkedi tupu lah aja tu ulung kenong. Mesti kau tupu na ya nak kau pegah bak aja. Kau ulung kenong. Habis kau pegah lah ni. Pergi aku pegah tak aku tupu kenong. Kata jangan ulun. Tipeh ni kau simak telur si dong kedong. Sabar ada. Tengok mendak ada wak je menong. Hantam tu. Hantam semua. Tengok mendak ada wak gelingung lah aja. Oh Pak Haji ketaki belum Pak ya. Bak tok nak cucuk kan bak tetap dalam lukit binti.
Makalah capai yang no teknio dia lalu ki binti hidup. Lalu ki tamel lalu ki binti. Ya. Berarti kona nya konon cerita. Tapi tak kaitkan dengan kejadian Tengku Buno masalah capai. Berarti nasabah bantuan dari sejarah raja Juno. Ya. Seandai hana kejadian dengan raja Juno, mungkin pak no le papa cuma pinu de incom ba ambong de. Ya. Kalau lagi binatang lain. Pat tak teme? Pat teme malam-malam lah. Malam-malam lah. Pergi berhubung nyai lagi cerita Buno. Doa yang cepat dikabulkan Allah Taala, doa orang yang terzalimi. Dari sejarah aja Buno awakkah tertolong katanya. Ya. Temelah lagi binti. Kemudian oleh kalah punanyo kabungah ko. Jika ponen ke ko mana. Jadi budak jalan apa dah. Dia lapor kena le. Lapor kena le. Mati kalah sama orang. Jadi nak tahu juga dia. Jadi tengok barih buno biasa ulun. Kemudian ditinggal buno, didongol buno, berapa? Itu. Berdoa kena. Kamu kukulela, esok je. Mari kita berdoa supaya kita cepat pulang. Apa aku bilang? Kira. Bukan aku berdoa. Kau bunyi. Oh bunyi kena biar kita cepat pulang. Jadi kau tertinggal. Udah tunggu, udah pernah. Aku kena lagi biasa lah. InsyaAllah sudah selamat dari siang dari malam tadi, tak ada apa-apa. Sekarang mati kita berdoa, kita pulang. Pulang. Habis. Jadi ngono kena ndo. Kena ndo. Tapi anak kena lapi. Anak. Menanlah sejarah nanti kita pegang. Untuk tak kenang. Jadi dono masalah tak tuk no tena sejarah yang dilaksanakan. Baik. Ai ulun watengan kenang cik punya rondo malam Nah, lagi nyo tu cai. Berarti mungkin hanya tepat dia. Bukan tepat kadang. Ya. Ulun bawa Melaya. Seputnya tok rumah malamnya langsung lu tamu rondo you. Ya, tamu rondo. Kak kemudian ulun buat pos padu le pos 3. Ya. Kak kemudian tok ba rondo mana? Ba tok ba rondi jak keliling mana? Cuman nak beda mungkin dalam tempat Tengku Berah mana. Nyo kamu nyo kena menteri malam Senin. Rondi kedua ke Senin le. Ya. Ke Jumaat tema atau ke Selasa le jangan supaya tenyo berfikir. Nyana ko mangat nya hana saya fikir le atau ke Senin kata ono. Nyana apa berfikir tenyo payah na punya tiga kalkulator. Ya. Dan tabuh yang pertama, yang kedua, mungkin dalam keadaan apabila nak tidur dia ingin diculik, leso culik hom. Awaknya dianggap ju agam yang culik. Pandai-pandai culik lah orang. Kita nyopi tukang betul culik bau. Bau. Berarti hana bisa ditakat malam ji. Hana pasal taksi. Malam taksi pulang malam Senin. Kadang tinggal aku malam Senin le. Ya. Yang kedua. Kak kerja apa? Malah dah tempat lo kamu don kata tinggal kampung. Betul. Oh banyak keliling kampung ku tanya. Pergi cari cari duduk otak ke? Lu kan tempat tahu ke? Jadi kok masanya. Hai li kok pula dengan ni. Bah lagi kerja lu mah. Ya. Kan nampak le. Kamu nak ulang tengah ke? Ya. Kamu 8 le tinggal 5 je. Ya. Jadi dia aja ulang tengah je. Waktu apa kan? Jalan. Hai, ini orang baru ya. Karena seput ulun waktu melapor seput buno mungkin kita mak dan tuan mentang atau badan teru. Yang lain kau hana kenan. Oh mak malamnya kau punya hana buno. Kau ada tu pulau. Kau di proses lo dabe dia kenan. Kau buno. You lapor. Jam lapor buno. Ulah lanjut lam. Ban panjit mah. Jangan aku tanya ulun dia. Nya biar dia pegah lagi nyo dah cerita ada nyo. Ada cerita bila nya ulun. Disangka ulun super laju. Padahal pandai kan ada tu film. Saya enggak pandai pak. Oh enggak pandai. Pos up. Nyan juga. Oh pos apa? Boleh pak. Berapa pak? Penan gudang berapa pak? 30. 30 kali. Okey pak. Tapi minta maaf. Saya harus penan buka baju. Oh begitu pula. Ya. Buka baju macam wajib galak aku buka baju. Pokok hanya mula-mula mungkin galak ya. Untuk disiksa. Buka baca, utakat 40 orang utakat. Nyan.
Kuat bapak ayah. Enggak juga aku kata. Tu pelugau lah aku pertama. Kak aku mana? Bukan datuk mah. Datuk di mana? Saya belum buat pak aku. Aku belum buat. Besok buat. Okey pak aku. Kak aku mana pun cerita mana? Wah je. 3 bunga. Kujak penan bakong kuba go gajo tabah parang tabah kujak bakong kukoh ju utum kucuk utum yang katuha buluh triang gading. Ha yang gading. Kalau yang lagak lah. Kak aku nak kupuo yo mo kuculik je ogak je. Yang kebak ulehnya nak kanan nak gambar oleh piu lah. Ya. Hanya kuno bulat mau buat. Hanya ku tubuh ogak gede. Ku uat kerana muku rebuh dengan tolak. Mekilai gede. Pupa jauh lah kata kabung dengan. Jadi menjelang 5 malam kau trip mentang kata untuk onde kedua. Jadi kau siap menunggu kau lupa bugak nama tu. Lupa mesti kalau kebakaran lagi nyo tok je ku tulis kena. Ku tiap-tiap kalau pemenang lagi nyo habis. Kau mana? Onde kedua. Hotel aja keliling, kan tak tahu betul. Lain masuji. Nyuta ketok kono apalagi kan bulan malam. Meketeng lagi nya. Telinga tok mak kedai bak dusun lain mah. Nyan dipegang. Nyo sang malam nyo kan tak tahu baru nya ke. Nyan cuma dah. Cik di pernah di on tu tatuk lain. Ya, pedubuh tatuk lain. Oh kena tablon gaduh. Lagi apa lagi dia malam sunyi ya. Telinga tu apa telinga. Wah ayo cik. Bawanya pergi telinga cik. Ding. Cik ni. Oh tu apa? Lagi pegah. Siapa datuk yang buat datuk baru? Oh datuk bapak ayah dia. Wah bapak punya skill juga ya. Kau yang kerja atas karondo. Kakulun. Ding. Dipo tu dia. Maka nak kelagak dah bagai. Suji pun dan padek ya. Di tebik luar mahayun gitu. Akhir je pandai cerita tatuknya lah. Sampai akhirnya mantau ke museum kan ba tempat don tinggal tuan.